Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar perkara yang paling penting dalam hoki, iaitu teknik menjaring. Baiklah, sebelum itu kita melakukan sesi warming up. Okey, murid-murid boleh bangun dan bersedia untuk sesi warming up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. In, out. Okey. Baiklah murid-murid, untuk simulasi aktiviti pertama dalam menjaringkan gol hoki ni, kita boleh belajar iaitu teknik shadow. Shadow ni kita tak perlu guna bola lagi. Kita hanya menggunakan stick hoki. Baiklah. Cara dia macam ni. Murid-murid boleh pegang di bawah. Tangan kiri dan kanan di hujung stick. Macam ni cikgu. Ya, betul tu Ryan. Dan orang boleh ayun macam ni. Okey. Saya nak setiap murid bukan memberi ruang dan membuat 5 kali seorang. Ayunan sahaja. Okey, 1, 2, mula. 2, 3, 4, 5. Okey, baiklah. Semua boleh buat dengan bagus. Baik, mantap cikgu. Baiklah, kita akan pergi ke simulasi yang kedua. Baiklah, untuk simulasi aktiviti yang kedua, di mana murid-murid berada di kawasan masing-masing bersama rakannya. Baiklah, murid-murid dengar ni. Jadi, korang pegang hujung macam kita nak menjaringkan gol. Tapi kita bagi ke rakan depan kita tu dengan slow je. Untuk simulasi yang kedua adalah seperti ini. Okey, baiklah, rakan di hadapan. Okey, Ryan boleh di hadapan. Terima bola cikgu. Pegang macam ni. Dan ayun macam nak menjaringkan gol. Ya, macam tu. Ya. Baik, hadap. Okey, bagus Ryan. Okey, untuk simulasi yang ketiga, cikgu nak ajar cara-cara untuk menjaringkan gol. Yang pertama, kita biarkan bola statik dulu. Yang kedua, kaki kiri kena menghadap dengan bola dan kita kena buka langkah kaki kita. Tepi sikit awak. Okey. Yang ketiga, kita kena hayun. Hayun tinggi macam ni Okey. Tangan macam mana cikgu? Okey, tangan ni kita kena rapatkan. Yang kiri belah atas, yang bawah tangan kanan. Okey, macam tu. Okey, boleh. Okey. Tak apa, buat lagi. Buat sampai jadi. Okey, boleh tu. Salah tu awak. Pergi ambil bola. Buat betul.
Baiklah murid-murid, mari berkumpul. Okey. Sekarang kita akan beralih pula kepada permainan kecil yang dinamakan tembak saya. Okey. Jadi permainan ni murid-murid perlu pukul bola hoki ni sampai kena dekat koin tu. Menggunakan teknik menjaring. Faham tak? Faham. Okey. Nak tengok contoh tak? Nak tengok contoh. Jadi cikgu akan tunjuk contoh. Sana cikgu. Okey, daripada sini. Gitu. Okay. Kena. Faham? Ya? Kalau kena dapat apa? Kalau kena, cikgu bagi 1 bintang. Bawa balik. Tak betul. Wow, lajunya bola dah. Tak betul tu Numai. Numai kena bagi dia skor. Ya, betul Numai. Baiklah murid-murid boleh berkumpul kat sini semua. Mari berkumpul murid-murid. Mari berkumpul. Ryan sini Ryan. Ryan Martin. Baiklah, kita akan melakukan sesi cooling down murid-murid. Murid-murid macam mana menjaring tadi? Seronok tak? Seronok tak aktiviti tadi? Seronok. Ya. Bagus. Okey, baiklah kita akan melakukan sesi cooling down. Okey. Okey, cooling down kita mulakan daripada bawah dulu murid-murid. Murid-murid boleh letak kayu hoki kat bawah. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah murid-murid, berdasarkan apa yang kita main tadi, permainan hoki,
Cikgu nak tanya apa sesi refleksi, apa yang kamu dapat daripada permainan ini? Okey, Nukman. Saya, apa yang saya dapat melalui permainan ni, saya dapat banyak bintang sebab banyak kena kon. Bagus. Ada ha? Saya dapat pegang kayu hoki dengan betul ketika memukul macam ni. Wow. Azli. Saya dapat memukul tepat pada sasaran. Yeay. Saya dapat bermain dengan kawan-kawan. Yeay. Saya gembira. Yeay. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Itu sahaja Sekian, daripada terima kami. kasih.